Pada tahun 1948, ada satu perjanjian yang ditandatangani. Tapi, ia bukan sekadar dakwat atas kertas tau. Ia adalah satu kompromi yang lahir dari sebuah krisis besar dan penentangan yang hebat. Inilah dia kisah macam mana asas negara kita dibina, kisah Persekutuan Tanah Melayu 1948. Jadi, persoalan utamanya, macam mana kan? Macam mana penentangan yang begitu dahsyat terhadap satu idea akhirnya boleh pula melahirkan sebuah negara? Jom kita bongkar sama-sama bagaimana krisis ini sebenarnya bertukar menjadi satu peluang keemasan. Okey, untuk faham cerita ni, kita akan lalui 4 bab utama. Pertama, kita tengok rancangan British yang ditolak mentah-mentah. Kedua, pertembungan dua wawasan besar untuk masa depan Melaya. Ketiga, detik-detik kelahiran sebuah persekutuan. Dan akhir sekali, kita akan lihat legasi kompromi ini yang kesannya masih kita rasa sampai hari ini. Jom kita mulakan. Bab pertama, cerita kita bermula dari sini. Pencetus segalanya adalah satu gagasan British yang sangat kontroversial, Malayan Union 1946. Lepas Perang Dunia Kedua, British datang dengan idea Malayan Union ni. Kononnya untuk satukan pentadbiran. Tapi ia mencetuskan kemarahan yang meluap-luap. Kenapa orang marah sangat? Ada dua sebab utama. Satu, ia menghapuskan kedaulatan Raja-Raja Melayu. Dan dua, ia beri kerakyatan terlalu mudah kepada sesiapa sahaja. Penentangan ni bukan calang-calang Ia begitu besar sampaikan British terpaksa mengalah dan tarik balik rancangan tu. Dan kita jangan main-main, penentangan ni memang serius. Sampai seorang ahli parlimen British, L.D. Gammons, dihantar untuk siasat sendiri. Amaran dia kepada London sangat jelas. Kalau teruskan juga dengan Malayan Union, negara ni akan jadi huru-hara. Itu dia. Begitulah tegangnya keadaan masa tu. Okey, jadi Malayan Union gagal, terkubur. Apa jadi bila ada kekosongan macam ni? Muncullah dua kumpulan dengan dua wawasan yang sangat-sangat berbeza mencetuskan satu pertembungan idea yang hebat. Dekat satu sudut, kita ada Jawatan Kuasa Kerja. Boleh kata mereka lah kumpulan rasmi yang disokong British. Ada wakil Raja-Raja Melayu, ada pemimpin UMNO. Pendekatan mereka ni lebih pragmatik. Cuba cari jalan tengah yang British boleh terima tapi pada masa yang sama pulihkan balik hak-hak orang Melayu yang terjejas. Nah, dekat kem lagi satu pula, muncul gabungan Putra AMCJ. Mereka ni lah kumpulan yang rasa tersisih dari rundingan rasmi tu. Gabungan ni pun unik antara nasionalis Melayu yang radikal dengan kumpulan bukan Melayu. Visi mereka jauh lebih berani dan radikal untuk zaman tu. Mereka nak cabar terus status quo. Okey, kat sinilah kita nampak perbezaan paling ketara antara dua-dua ni. Macam langit dengan bumi tau. Jawatan Kuasa Kerja, fokus mereka adalah untuk pulihkan kuasa raja, jaga kedudukan istimewa orang Melayu dan ketatkan syarat kerakyatan. Putra AMCAJ pula, wawasan mereka jauh ke depan. Satukan Malaya dengan Singapura, raja jadi simbol perlembagaan dan tawarkan kerakyatan Melayu yang inklusif untuk semua. Ini bukan beza sikit-sikit. Ini adalah dua bayangan masa depan yang sama sekali berlainan. Dan pertembungan ni makin lama makin panas. Sampai satu tahap, ia meletup. British tolak cadangan perlembagaan rakyat tu. Sebagai balasan, Putra AMCJ lancarkan hartal pada Oktober 1947. Ini bukan protes biasa. Ini mogok ekonomi seluruh negara yang lumpuhkan semuanya. Kedai tutup, bisnes berhenti. Mesej mereka jelas. Jangan pandang rendah pada suara kami. So, situasinya sekarang macam ni. Satu plan gagal, dua vision pula tengah berlawan. Dah macam jalan buntu kan? Jadi macam mana nak selesaikan? Jawapannya, satu perkataan je. Kompromi. Dan dari sinilah lahirnya Persekutuan Tanah Melayu 1948. Ia gabungkan 9 negeri Melayu dengan 2 negeri Selat. Penting untuk kita faham, ini bukan Malayan Union versi baru. Dan ini juga bukan perlembagaan rakyat yang radikal tu. Ia adalah jalan tengah. Satu formula khas yang direka untuk puaskan hati orang Melayu, tapi dalam masa yang sama tak menjejaskan kepentingan British. Jom kita bedah sikit apa isi kandungan utama perjanjian ni. Dari segi pentadbiran, ia masih bawa Pesuruhjaya tinggi British. Tapi, dan yang ini paling penting, kuasa Raja-Raja Melayu dipulihkan. Majlis Raja-Raja pun ditubuhkan. Apa-apa undang-undang lepas ni kena dapat perkenan mereka dulu. Selepas maruah tercalar dengan Malayan Union, ini satu kemenangan besar untuk kedaulatan Melayu. Dan sekarang, kita sampai ke isu yang paling sensitif, kewarganegaraan. Di satu pihak, syaratnya memang diperketatkan untuk legakan kebimbangan orang Melayu. Tapi di pihak yang lain, inilah kali pertama satu laluan rasmi dibuka untuk orang bukan Melayu menjadi warga negara.
Inilah dia jantung kompromi 1948, satu pintu dibuka tapi satu lagi pintu dikawal ketat. Satu tolak ansur yang akhirnya membentuk siapa kita hari ini. Jadi, bila kita pandang balik, apa sebenarnya kesan kompromi 1948 ni? Adakah ia cuma penyelesaian jangka pendek atau ada kesan yang lebih mendalam dan kekal? Legasinya, terus terang saya cakap, sangat-sangat besar. Perjanjian ni kukuhkan balik kedudukan raja-raja dan lindungi kedudukan orang Melayu. Tapi serentak dengan itu, ia wujudkan ruang untuk kaum lain dapat kewarganegaraan dan dari situlah bermulanya bibit-bibit kerjasama antara kaum. Dan yang paling penting sekali, formula kompromi inilah keseimbangan antara hak dengan kerakyatan yang jadi acuan untuk Perlembagaan 1957 dan akhirnya kemerdekaan kita. So, apa pengajaran paling besar dari semua ni? Sebenarnya mudah je. Negara kita ni tak terbina atas kemenangan mutlak mana-mana pihak. Ia dibina atas semangat tolak ansur dan permuafakatan. Perjanjian 1948 inilah bukti terbesarnya. Walaupun perbezaan pandangan tu amat ketara, jalan tengah sentiasa boleh dicari, asalkan ada kemauan untuk duduk semeja, berunding dan berkompromi. Kompromi tahun 1948 tu berjaya membina sebuah negara dari ambang perpecahan. Persoalan untuk kita hari ini, dalam dunia kita yang penuh dengan macam-macam perbezaan ni, semangat kompromi tu apa maknanya untuk kita semua? Cuba kita fikir-fikirkan.